Okey juga ni. Dalam video ni saya akan bagi 3 tips untuk awak sambung master atau PhD dan tamat dengan jayanya. Dalam video sebelum ini, saya dah bagi tahu untuk tips nombor 1, iaitu KPI. So, ceklah dekat profil. Untuk kali ini, saya akan bagi tahu untuk tips yang kedua, iaitu research group. Jika supervisor awak mempunyai beberapa student di bawah didikannya dan student ini juga membuat research yang lebih kurang sama macam awak buat, so kat situ awak memang bertuah lah. Dan ini dipanggil sebagai team supervision. Jika supervisor awak adalah lecturer baru, di mana student master atau PhD tidak ramai, ataupun mungkin awak seorang saja studentnya, so kebiasaannya universiti kita ada Center of Excellence, Center of Research ataupun focus group. So dalam grup ni, dia ada beberapa lecturer yang mempunyai research background yang lebih kurang sama. So kat situ, bolehlah awak berkawan dengan student, master atau PhD daripada lecturer yang sama focus group itu tadi. So kat situ, awak mesti dapat peer support. Peer support ini penting sebabnya dalam research, biasalah kita akan ada apa masalah. Contohnya awak buat eksperimen dan dapat result yang tak okey. So kat situ awak akan bingung lah, kenapa result aku macam ni. Kalau awak ada kawan, so kita bolehlah berborak-borak dan mungkin dia akan bagi satu idea kenapa result awak jadi macam tu. Peer support ni memang penting untuk kami sebagai supervisor sebabnya student segan nak beritahu masalahnya. So macam mana kami nak tahu masalahnya? Tanyalah kepada kawannya. Dan kawannya boleh bercerita panjang lebar. So supervisor tahulah apa masalah student tu. Mungkin dia sakit ke, ataupun kalau student perempuan nak bersalin ke, kadang segan nak beritahu kan. So kat situ sebenarnya supervisor boleh plan. Mungkin dalam fasa awak cuti bersalin contohnya, student akan plan akan student lain buat eksperimen. Mungkin student FYP buat eksperimen untuk fasa tersebut, satu fasa lah. So bila awak dah kembali semula, dah habis cuti bersalin, awak boleh terus dengan fasa yang berikutnya. Faham ke? So nak daftar di mana? Daftarlah di UTHM.